Hari ni kita nak buat ketam masak lemak cili padi. Tadi saya pergi pasar banyak betul ketam. Jadi kita decide lah nak buat ketam masak lemak cili padi ni. Kalau suka pedas, korang lebihkan cili padi dia. Makan panas-panas dengan nasi putih. Kalau ada ulam pun sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk bahan kisar kita guna 2 bahan je, iaitu kunyit hidup dan cili padi. Tapi kalau nak tambah bawang pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Saya pakai dalam 15 tangkai cili padi. Kalau korang tak suka pedas boleh kurangkan. Kemudian kita masukkan dalam 3 inci kunyit hidup. Masukkan dalam blender ni. Korang masukkan sedikit air. Lepas tu korang boleh kisar macam biasa. Kemudian korang ambil periuk ataupun kuali. Korang boleh letakkan dalam 3 tangkai serai yang telah dititik, 1 simpul daun kunyit. Kemudian korang boleh masukkan bahan kisar kita tadi. Lepas tu korang boleh masukkan ketam yang telah dibersihkan. Masukkan semuanya. Kemudian korang boleh masukkan santan. Saya pakai dalam 2 cawan santan. Nak pakai santan kotak pun boleh. Korang boleh gaul-gaulkan dia sikit bagi sekata. Sebelum korang boleh masukkan sedikit garam dan juga dalam 2 keping asam keping. Kemudian korang sambung masak dengan api yang slow je. Sentiasa kacau supaya santan dia tak pecah. Untuk pengetahuan korang, panjang kami share video masakan untuk masakan konten ataupun secara live. Kami buat di studio yang agak kecil dan tertutup. Dan di dalam studio kami memasang aircon dan kami biarkan dia agak gelap supaya mendapat pencahayaan yang agak baik. Jadi cabarannya asap daripada masakan tu akan terperangkap. Apa yang kami buat? Kami akan pastikan air purifier sentiasa terpasang untuk memastikan kesegaran udara. Air purifier yang saya pakai kat studio kecil saya adalah daripada Daikin. Daikin air purifier ni bukan saja menyegarkan udara tapi mengurangkan bau dan juga asap. Kalau korang guna Daikin air purifier ni, korang boleh kontrol menggunakan aplikasi Daikin je, termasuk fungsi buka dan tutup daripada telefon dan juga monitor penggunaan air purifier daripada aplikasi Daikin. Kalau korang ada masalah dengan kesegaran udara, jangan lupa dapatkan Daikin air purifier. Bila ketam kita nampak macam dah agak masak, korang boleh masukkan sedikit perasa, gaul-gaulkan dia sikit sebelum korang boleh taburkan irisan daun kunyit dan siaplah kita punya ketam masak lemak cili padi. Kalau makan dengan nasi putih, letak ulam sikit memang sedap. Simple je, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.